Dulu saya pun sama juga. Setiap bulan bila dapat gaji, okey, bulan ni nak simpan betul-betul. Tapi hujung bulan, entah ke mana pergi duit tu. Simpan je guna, simpan je guna. Lama-lama barulah saya perasan. Sebenarnya ada simpanan ke tak ada simpanan ni bukan soal gaji kecil ke gaji besar. Tapi tak ada sistem menyimpan dengan cara yang betul. Sebab kalau kita fikir semula, ramai yang tak ada tabungan ni bukan gaji kecil je, bukan golongan yang gaji kecil je. Tapi yang bergaji besar pun tak ada tabungan juga. Jadi bukan soal gaji. Sebab kalau kita hanya simpan dalam bentuk duit, duit ni kita mudah nak guna, mudah nak belanja, mudah nak habiskan. Sebab tu kena tukar cara simpan dalam bentuk emas, tak kisah berapa gaji kita sebab kita boleh menabung sedikit-sedikit. Dekat Ecomas-Gap, menabung je ikut bajet dan kita keluarkan. Akhir sekali tabungan kita bertambah. Sebab bila dah pegang dekat tangan, kita dah tak nampak nombor, bahkan kita rasa seronok nak beli lagi. Itu rahsia penyimpan emas yang berjaya dengan tabungan. At least tabungan dia dah ada 3 bulan, dah ada 6 bulan dana kecemasan. Berlaku apa-apa dia tak perlu risau sebab ada tabungan. Dan dia akan jadi lebih kreatif. Macam mana nak tambah lagi duit, nak beli lagi emas, nak tambah lagi tabungan. Bukan nak habiskan duit. Lepas tu setiap dapat gaji je, paksa menabung dalam bentuk sebahagiannya dalam bentuk emas. Lebihan tu barulah kita belanja. Supaya setiap bulan tu tabungan kita bertambah. Lama kita bekerja, tabungan pun semakin bertambah. Bukan hutang yang semakin bertambah. Jadi siapa yang berminat nak modal emas walaupun serendah 100, boleh menabung dekat Ecomas-Gap. Boleh pergi dekat profil saya, isi je detail semua, register dan mula beli yang pertama.